Absorber tu dah berapa lama tak tukar? Daripada beli dekat 10 tahun ke 10 tahun Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang nama apa tadi? Fazli. Fazli. Abang Fazli kita ni dari mana bang? Saya dari Bangi. Bangi. Kita orang lokal sini ya, Bangi. Ni nak buat apa bang? Saya tukar absorber. Tukar absorber. Abang pakai absorber. Saya tukar sebelum ni standard. Saya nak tukar ke Seiko original. Sebelum ni memang standard yang kilang punya. Betul, kilang punya. Sebelum abang datang sini kan, macam mana abang tahu pasal Mr. Absorber? Oh, actually kawan saya ada kerja kat sini. Kawan kerja. Oh, kebetulan. Siapa dia? Syazwi. Syazwi. Ini kawan Sam rupanya. Sebelum datang Mr. Absorber, apa masalah kereta bang? Kereta tu bukan kereta saya sebenarnya. Kereta mak saya. Kereta mak, okey. So dia cakap ada masalah dengan bunyi. Bila dia ada bumper, dia akan bunyi macam ketak kan. Oh, bila lalu bumper dia ada bunyi. Dia ada bunyi. Nak corner pun dia kata ada bunyi juga. So try lah bawa a few times kan. Saya pun nampak ada macam ada bunyi macam tu. Decide macam cakap kat dia nak tukar. So dia kata okey je tukar. So, absorber tu dah berapa lama tak tukar? Daripada beli dekat 10 tahun ke 10 tahun 10 tahun dah tukar. Lama tu bang. Biasalah kereta-kereta ni kan. Macam mana environment dekat Mr. Absorber ni? Memang okey. Cuma kalau ada nasi lemak sikit kat atas. Pesanan pada orang yang tak tukar absorber bang. Apa pesanan untuk dia orang yang dah tak tukar absorber? Mungkin 20 tahun tak tukar. Untuk keselamatan pengguna, so better tukarlah kalau ada apa-apa masalah. Boleh consult dengan Mr. Absorber untuk penukaran. Ya, sebab kita tak tahu lah kadang-kadang. Betul, takut bahaya. Alright, so tagline Mr. Absorber, pandu kereta lama seperti baru. Okey, baik, terima kasih bang. Okey, sama-sama.